Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naqiyuddin bin Samsudin. Nombor matrik saya 079479. InsyaAllah malam ini saya akan membentangkan syarahan Prof. Hasan Asy-Syafi'i tentang ahkam aqliyah dan muqaddimah al-umur al-ammah berdasarkan teks Al-Mawaqif karya Adduddin Al-Iji. Pada bahagian pengenalan ini, tugasan saya akan menyoroti sebuah rakaman kuliah yang disampaikan oleh Prof. Hasan Asy-Syafi'i berkaitan perbahasan ahkam aqliyah dan muqaddimah al-umur al-ammah berdasarkan kitab Al-Mawaqif karya Imam Adduddin Al-Iji. Kuliah ini disampaikan dalam bentuk syarahan ilmiah yang menghuraikan konsep-konsep asas ilmu kalam dengan merujuk kepada teks turas. Prof. Hasan Asy-Syafi'i juga dikenali sebagai tokoh akademik yang aktif dalam bidang akidah dan ilmu kalam, khususnya dalam menghuraikan karya-karya klasik Islam kepada masyarakat dan pelajar pengajian Islam. Selain itu, penyampaian beliau yang tersusun, ilmiah dan mudah difahami menjadikan syarahan beliau mendapat perhatian ramai penuntut ilmu. Ilmu kalam pula merupakan salah satu disiplin penting dalam tradisi intelektual Islam yang membincangkan persoalan akidah secara sistematik berdasarkan dalil nakli dan akli. Perbahasan ini berkembang bagi mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah daripada pelbagai penyelewengan pemikiran. Antara tokoh besar dalam bidang ini ialah Imam Al-Iji melalui karya agung beliau iaitu seperti Al-Mawaqif fi Ilmi Al-Kalam. Secara keseluruhannya, tugasan ini bertujuan untuk menganalisis perbahasan ahkam aqliyah dan muqaddimah al-umur al-ammah berdasarkan syarahan Prof. Hasan Asy-Syafi'i serta mengulas pendekatan beliau dalam memahami disiplin ilmu kalam pada masa kini. Seterusnya, kami akan membincangkan biodata Profesor Hasan Al-Syafi'i. Profesor Hasan Al-Syafi'i atau nama penuhnya Profesor Dr. Hasan Mahmud Abdul Al-Latif Asy-Syafi'i Al-Azhari merupakan seorang tokoh ilmuwan Islam dan ahli falsafah Islam terkemuka dari Mesir. Beliau banyak menyumbang dalam bidang ilmu kalam, falsafah Islam, mantik serta pemikiran Islam kontemporari. Beliau dilahirkan pada 19 Disember tahun 1930 di wilayah Bani Suwaif, Mesir. Dari sudut pendidikan pula, beliau ni memperoleh ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah Islam daripada University of London pada tahun 1977. Sebelum itu, beliau memperoleh ijazah sarjana dalam bidang yang sama daripada Universiti Kahirah pada tahun 1969. Beliau juga memiliki Asy-Syahadah Al-Aliyah dalam bidang akidah dan falsafah daripada Universiti Al-Azhar. Kerjaya akademik beliau bermula sebagai pembantu pensyarah di Fakulti Darul Ulum pada tahun 1963 sebelum dinaikkan secara berperingkat sehingga menjadi profesor penuh pada tahun 1989. Selain itu, beliau turut memegang beberapa jawatan penting seperti Ketua Jabatan Falsafah Islam, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah serta Presiden International Islamic University Islamabad dari tahun 1998 hingga 2004. Dalam bidang penulisan pula, beliau menghasilkan banyak karya penting yang menjadi rujukan dalam bidang ilmu kalam dan falsafah Islam. Antara karya beliau ialah Al-Madkhal ila Dirasat Ilmul Kalam dan Lamahat min Al-Fikru Al-Kalami. Di samping itu, beliau juga terkenal dalam bidang tahqiq manuskrip Islam serta aktif menyelia tesis di pelbagai universiti antarabangsa. Secara keseluruhannya, sumbangan beliau dalam pengembangan ilmu kalam moden dan pengukuhan institusi pendidikan Islam menjadikan beliau antara sarjana Islam moden yang sangat dihormati di dunia Islam. Okey, baik. Seterusnya, saya akan menerangkan latar belakang rakaman subjek tugasan. Subjek tugasan ini merupakan rakaman pengajian kitab Al-Mawaqif karya Imam Adduddin Al-Iji yang disampaikan oleh Prof. Hasan Asy-Syafi'i. Jadi rakaman ni ialah majlis syarahan yang ke-20 daripada keseluruhan siri pengajian beliau terhadap kitab Al-Mawaqif. Siri pengajian ini bermula sejak majlis pertama yang direkodkan pada 23 Januari 2012 di Jami' Al-Azhar, Universiti Al-Azhar. Rakaman majlis ke-20 ini pula dimuat naik pada 12 Mei
2012 melalui playlist di saluran YouTube Azhar TV. Pengajian ini mendapat sambutan yang sangat baik daripada para penuntut ilmu, sama ada yang hadir secara bersemuka di Jami' Al-Azhar maupun yang mengikuti pengajian tersebut secara dalam talian dari pelbagai negara. Berdasarkan playlist tersebut, jumlah keseluruhan siri pengajian ini mencecah sebanyak 74 majlis. Dan rakaman terakhir dalam siri tersebut bertarikh 6 April 2013. Selain itu, pengajian ini turut dimuat naik melalui saluran YouTube Al-Azhar Al-Sharif dengan rakaman terkini bertarikh 7 April 2026. Berdasarkan Facebook rasmi Al-Jami' Al-Azhar pula, pengajian ini masih diteruskan secara mingguan pada setiap hari Khamis jam 11 pagi waktu Mesir di Rawaq Al-Maghribah. Hal ini menunjukkan bahawa pengajian kitab turas seperti Al-Mawaqif masih mendapat perhatian terus relevan dalam kalangan penuntut ilmu pada masa kini. Seterusnya, saya akan membincangkan kandungan utama rakaman subjek tugasan. Dalam rakaman tersebut, Prof. Hasan Al-Syafi'i membuat kesimpulan terhadap syarahannya ke atas kitab Al-Mawaqif pada majlis sebelumnya. Beliau telah menyentuh beberapa perbahasan penting, antaranya asas pembahagian maklumat dan juga ahkam aqliyah. Bagi asas pembahagian maklumat, jumhur mutakallimin menetapkan bahawa perkara maklum hanya terbahagi kepada dua, iaitu maujud dan maklum. Menurut mereka, tiada perkara pertengahan antara kedua-duanya. Selain itu, Prof. Hasan Al-Syafi'i turut menjelaskan ahkam aqliyah yang terbahagi kepada tiga. Pertama ialah wujub, iaitu perkara yang mesti ada dan tidak menerima ketiadaan. Yang kedua ialah imtina', iaitu perkara yang mustahil berlaku kerana akan membawa kepada percanggahan atau tanakut. Ketiga ialah imkan, iaitu perkara yang boleh ada ataupun tiada. Kewujudannya pula bergantung kepada sesuatu yang lain yang bersifat wajib. Secara keseluruhannya, perbahasan ini menunjukkan bagaimana ilmu kalam menggunakan akal bagi memahami hakikat, kewujudan dan pembahagian sesuatu perkara secara sistematik. Dalam rakaman syarahan ini, Prof. Hasan Al-Syafi'i membincangkan mawqif kedua dalam kitab Al-Mawaqif karya Al-Iji, iaitu perbahasan berkaitan al-umur al-ammah. Perbahasan ini merujuk kepada konsep-konsep umum dalam ilmu kalam yang tidak khusus kepada satu kategori. Kewujudan tertentu tetapi digunakan secara meluas dalam perbincangan mutakallimin seperti wujud, adam, wujub, imkan, imtina', wahdah dan kathrah. Dalam muqaddimah mawqif ini, Al-Iji menjelaskan bahawa al-maklumat terbagi kepada dua kategori, iaitu kategori utama iaitu maujud dan maklum. Maujud ialah sesuatu yang benar-benar terrealisasi dalam realiti luaran, manakala maklum ialah sesuatu yang tidak mempunyai kewujudan dalam realiti. Pandangan ini diterima oleh majoriti mutakallimin seperti Al-Razi dan Al-Jurjani kerana mereka berpendapat bahawa tidak mungkin sesuatu itu berada di luar dua kategori ini. Namun begitu, terdapat sebahagian ulama seperti Al-Juwaini dan Al-Baqillani yang menambah satu kategori pertengahan iaitu hal, iaitu sesuatu yang tidak berdiri sendiri sebagai wujud sepenuhnya tetapi juga tidak dianggap tiada secara mutlak. Sebaliknya bergantung kepada perkara lain untuk direalisasikan. Seterusnya, perbahasan ini memasuki konsep ahkam aqliyah, iaitu hukum-hukum yang ditetapkan oleh akal tanpa bergantung kepada syarat atau adat. Menurut Al-Juwaini, hukum akal ini adalah asas penting dalam proses berfikir yang sahih kerana tanpa pemahaman terhadapnya, seseorang tidak mampu membuat penilaian yang tepat terhadap sesuatu hakikat. Ahkam aqliyah ini terbahagi kepada tiga, iaitu wujub, istihalah dan jawaz. Wujub bermaksud sesuatu yang mesti berlaku dan tidak mungkin tidak berlaku. Istihalah pula bermaksud sesuatu yang mustahil berlaku dan tidak mungkin wujud sama sekali. Manakala jawaz ialah sesuatu yang boleh berlaku dan juga boleh tidak berlaku, bergantung kepada keadaan. Daripada pembahagian ini lahirlah tiga kategori besar dalam kewujudan. Pertama ialah wajib al-wujud, iaitu sesuatu yang kewujudannya bersifat mutlak dan tidak bergantung kepada apa-apa, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua ialah mumtani' al-wujud, iaitu sesuatu yang mustahil wujud kerana membawa kepada percanggahan logik. Contohnya, kita boleh bagi kewujudan sekutu bagi Allah.
Ketiga ialah mukmin al-wujud, iaitu seluruh makhluk ciptaan Allah yang kewujudannya tidak wajib dan tidak mustahil. Sebaliknya bergantung kepada kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perbahasan ini juga menegaskan bahawa setiap maklumat tidak boleh berada dalam dua hukum yang bercanggah sekaligus. Ini berdasarkan prinsip mabda' al-huwiyah, iaitu setiap hakikat adalah dirinya sendiri dan bukan selainnya, serta mabda' mani' al-tanakun, iaitu mustahil sesuatu hakikat mempunyai sifat yang saling bertentangan pada masa yang sama. Kesimpulannya, perbahasan al-umur al-ammah ini menunjukkan bahawa ilmu kalam dibina atas asas logik yang tersusun dan sistematik. Pada masa yang sama, ia akhirnya membawa kepada penegasan akidah tauhid bahawa hanya Allah Subhanahu Taala sahaja yang bersifat wajib al-wujud, manakala selainnya bergantung sepenuhnya kepadanya. Secara keseluruhannya, tugasan ini meneliti syarahan Prof. Hasan Al-Syafi'i berdasarkan teks Al-Mawaqif fil Ilmi Al-Kalam, khususnya dalam perbahasan ahkam aqliyah dan al-umur al-ammah. Ilmu kalam terbukti penting dalam mempertahankan akidah Islam melalui gabungan dalil akli dan nakli. Perbahasan maklumat kepada maujud dan maklum serta konsep hal menunjukkan perkembangan pemikiran mutakallimin yang bersifat rasional dan teratur. Selain itu, ahkam aqliyah yang terdiri daripada wujub, istihadah dan jawaz menjadi asas kepada pembahagian kewujudan kepada wajib, mustahil dan harus. Daripada sini ditegaskan bahawa Allah SWT ialah wajib al-wujud, manakala makhluk ialah mukmin al-wujud. Kesimpulannya, syarahan ini membantu memperkukuhkan kefahaman akidah Islam secara lebih sistematik dan jelas. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.